Jadi ulama-ulama dulu, kita ada dengar ulasan ada apa comel lah daripada ahli-ahli ilmu kita, tapi kita anggap ini adab yang sangat kurang adab. Kurang adab orang kita terhadap para ulama kita dulu, sehingga ada kita dengar ungkapan-ungkapan guana. Kita nak sebut pun kita rasa serius. Tak apalah saya sebut, tapi saya tidaklah address ke sesiapa. Tapi nak kabarnya bila dengar hal ni tanda orang ni tak ada adab. Tak ada adab. Berpunca kerana satu masalah rabitah. Saya tak mau sebut lagi masalah rabitah ni, nak tunggu masa, lepas masa baru saya nak jelas apa benda rabitah ni. Rabitah ni secara umumnya nak beritahunya ikatan antara sesama murid dengan gurunya, sehingga teringat-ingat dan apa-apa ajaran-ajarannya, pedoman-pedomannya, nasihatnya diingat-ingatkan benda tu. Inilah rabitah, hubungan hati antara murid dan guru dia tu. Nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, cara beramal. Bila kita nak buat, kita ingat macam mana Tok Guru tu ajar. Itulah rabitah. Dan ini disebut dalam kitab-kitab ulama. Saya tak berpanjang lagi tadi, tak berpanjang, nak kabur gitu sikit dulu, takut orang terbabak. Disebut oleh ulama Melayu dan ulama Arab, termasuk Imam Ghazali, Syah Waliullah Dahlawi dan sebagainya. Sebut, itu tak mau cerita panjang lagi. Maka antara yang menyebut masalah ini adalah Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Syiarus Salikin. Adalah orang alim kita ni, nak kata alim dah lah, gitulah alim kita, alim lah orang kita, ahli ilmu orang kita lah. Dia kata kerana masalah ini seolah-olahnya kitab itu sudah dikira sesat, kerana ini dianggap amalan sesat. Kerana hal ini disebut dalam kitab Syekh Abdul Samad Syiarus Salikin, dianggap benda ni sesat. Lalu secara tidak langsung kitab itu sesat, dan tidak langsung sesat pengarang dia itu. Siapa dia? Syekh Abdul Samad Palembang. Ni gara-gara ulama kita. Lalu timbullah ulasan mana orang dulu mengarang kitab tengah-tengah belayar. Maksudnya tak sungguh sangat. Orang lain ngarang kitab agak duduk dalam bilik, seolah gitu. Ulama dulu ngarang kitab tengah-tengah belayar, duduk mengarang. Jadi macam tak nampak sungguh. Lepas tu pula disebut pula, bukanlah setakat itu saja. Ngarang kitab ni kih ada. Kih nak nega, nak jual kitab, dapat hasil. Masya Allah. Tidak ada adab. Ahli ilmu yang tidak ada adab terhadap ulama-ulama. Tuan Syekh ini sudah dikenali sampai sekarang, dan karyanya diguna pakai sudah bergenerasi, sudah berkurung ilmunya. Orang kita pakai kitab. Tapi ada ahli ilmu kita kata gitu dah. Ulama ni ngarang kita ni kena nega. Masya Allah, engkau tidak ada adab terhadap para ulama. Ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa-apa yang kau lakukan itu sudah menutup mata hati, tak nampak. Ya, sekadar tu je yang saya boleh khabar. Hatimu dah nampak, hati gelap, tak nampak. Terbabah lah senang. Masya Allah. Ini gara-gara tidak ada adab terhadap para ulama. Mungkin tuan-tuan biasa dengar dah isu ni, isu rabitah ni, hubungan hati antara murid dan guru dan ilmu tasawuf. Saya nak bandingkan gini lah. Sebab apa? Sebab ada orang menilai perkara ni sampai ke tahap boleh jatuh kufur dan syirik, seolahnya kena ngucap semula. Allahu Akbar. Saya nak kata begini ya. Siapa dia berani sangkal bahawa Nabi Muhammad, para sahabat mengasihi dan mencintai Nabi? Siapa dia berani ingkar? Siapa dia berani kata ada sahabat benci ke Nabi? Mereka tak dapat terima bahawa para sahabat mengasihi Nabi, bahkan mengasihi Nabi secara yang berlebih-lebihan. Mereka kasih ke Nabi. Ada orang berani tak ingkar perkara ni? Ada tak orang berani?
Semua orang setuju bahawa para sahabat memang cinta kepada Nabi, kasih kepada Nabi, mencintai Nabi dan mengasihi Nabi, bahkan berlebih-lebihan. Yang kedua, setiap orang yang kasih kepada seseorang teringat-ingat tak ke dia? Teringat-ingat tak ke dia? Kita kasih ke orang, teringat-ingat tak? Mesti teringat-ingat. Berarti rabitah ini ada pada setiap sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa dia berani kata perkara Nabi, para sahabat tak kasih ke Nabi? Dan kita sendiri dapat menghukum setiap orang yang kasih ke seseorang mesti teringat-ingat dia. Kalau ada orang kata kita ni kasih ke orang, tak ingat bersatu, itu orang bengong. Oh, kasih situ ingat tu, bengong peleng, tak bengong. Bila kasih ke orang mesti teringat ke dia, tak ingat elok. Itulah rabitah. Tidakkah Nabi suruh sallu kama ra'aitumuni usalli? Hendaklah kau semayang. Ini pesan Nabi kepada sahabat. Sallu, hendaklah kamu semayang kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana mu tengok aku semayang. Kata Nabi. Dah ada buat ni. Para sahabat buat tu, bagaimana dia buat? Dia teringat Nabi buat guana. Itulah rabitah. Ke para sahabat ingat ke tunggu kayu? Nak bayang semayang guana, ingat ke macam tunggu kayu kah kejong itu? Itu dah. Bila Nabi suruh, hendaklah kau semayang sebagaimana kau tengok aku semayang. Berarti para sahabat bila buat solat tu, dia teringat macam mana Nabi ajar. Dan Nabi buat guana, teringat pedoman. Itu rabitah. Itu rabitah.